Tak sedar selama ini, lain fahamku, tersentapku berpaling. Itu maksudmu selama ini, aku dibiarkan rasa keliru, dihadirkan cahaya bulan. Kuala Lumpur, di bawah rimba konkrit yang dibarisi ratusan pencakar langit yang berwarna-warni ini, terbentang lorong-lorong hidup yang menyelitkan 1001 kisah duka lara yang kelabu dipaliti dosa. Kisah aku juga tak terkecuali. Segalanya bermula di lorong ini. Seperti pasangan suami isteri tua yang sudah sekian lama menjadi penghuni marahan kota raya ini, aku juga masih enggan berputus asa. Walau hidup penuh kekangan, aku percaya kebenaran masih boleh ditegakkan dengan apa sahaja sisa yang kita ada. Tapi bukan semua yang akan memahami. Lebih ramai yang tidak menghargai. Kerana di sebalik gemerlapannya kota ini, ia menyimpan rahsia yang tak terjangkau mata. Dan kadangkala, kebenaran itu lebih menakutkan daripada apa yang kita sangkakan. Bang, nanti abang asingkan tau. Nasi yang jatuh tadi, takut api termakan pula. Yalah. Tapi kalau kita termakan tak apalah ya. Iya, abang ni. Dengan anak sendiri pun nak cemburu. Kenapa tu, Bang? Ada lah orang mati tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa dengan orang tu? Anak perempuan dia. Anak perempuan dia meninggal ya. Kenapa tu? Ini sama macam kes hari tu. Budak perempuan yang mati tu. Apa, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Budak tu mangsa rombol. Astaghfirullahaladzim. Teka bola kat mana saya gandakan duit bang. Kalau tak 10 saya gandakan jadi 20. Kalau letak 40 saya up jadi 80 bang. Macam mana bang? Teka bang. Sila bang. Ya. Main lah. Salah sikit je. Jom. Bang nak main? Main lah. Malam. Kau ni budak-budak lagi. Tak payahlah. Pergi balik. Bang, macam mana? Okey bang. RM10 lah. RM10 Ha. Apa bang? Ini bang. Ya, betul. Bagus. Bagus lah budak ni. Ini bang, saya gandakan 10. Mak jumpa lagi bang. Senang buat duit, weh. Dah, saya cakap banyak sekarang ni mesin duit dah. Mesin duit dah. Cepatlah bagi duit korang. Weh, apa dia ni weh? Main duit korang. Cepatlah. Mesin, cepat. Duit aku pula kena ni. Alamak. Mana bang? 140. 140. Jangan. Confirm sini 140 bang Tengok mana ni. Confirm bang Weh. Saya minta maaf bukan rezeki abang lah, ni rezeki saya hari ni. Boleh lagi bang habis duit aku macam ni. Weh. Main sangat.
Okay, all set, Datuk. Thank you. Datuk dah siap? Yeah, I'm going to change my baju now. Ya, kita dah lambat. Okay. Mana nak pergi? Pusat dialisis ini ditubuhkan dengan matlamat murni untuk menyediakan perkhidmatan rawatan berkualiti kepada pesakit yang memerlukan. Disebabkan kos yang agak tinggi dan keadaan yang semakin mendesak, secara peribadi saya telah bersetuju untuk mendermakan RM150,000 untuk tujuan ini. Nah, manduk aku. Tak hidup masin. Tak ada masa yang aku cakap. Ini lebam ni semua macam mana? Hei. Datuk Zaza? Datuk Zaza? Cik Reza? Datuk, kami baru saja terima satu video Datuk dan Cik Reza. Pembantu peribadi dan bodyguard Datuk. Saya tak dapat nak jawab. Saya tak tengok lagi video tu. Datuk. Ini semua fitnah semata-mata. Ini adalah sebahagian daripada perancangan Datuk Gani untuk menjatuhkan maruah saya. Maaf, saya ada mesyuarat. Saya akan buat PC rasmi tentang perkara ini. Datuk, tunggu dulu, Datuk. Cik Reza, tunggu dulu, Cik Reza. Datuk. Tunggu dulu, Cik Reza. Satu pandangan. Alah, ayah ni. Tahu takut. Kash buat apa jalan seorang-seorang kat sini? Nak pergi kedai lah. Ha, kejap. Mana datang duit ni? Abang Rodi kasih. Abang Rodi kasih? Baik, Abang Rodi. Yang tu? Itu kita punya lah. Nak beli air. Yalah, Kash. Lepas beli air nanti, tolong ayah ambilkan nasi lemak dekat bangunan putih yang belah hujung tu. 2 bungkus ya. Yelah.
Kau ni memang nak mampus. Kau berkali dah aku cakap. Stop aku lah! Sekali lagi, aku nampak kau datang rumah ni. Aku korek biji mata kau. Faham? Nah. Berapa kali aku dah cakap? Sudah-sudahlah buat kerja ni. Kau siapa? Ada janji kan? Takat macam ni je, kau ada hati nak tolong aku berhenti kerja. Tak sekarang ni Mak nak beli banyak-banyak buat apa? Nak pergi beli barang tu lah. Mak dengar ni. Aku tak melawak tau. Sekali lagi aku nampak kau bawa masuk jantan kat rumah ni. Sekali lagi aku cakap kau. Kau apa? Kau tak apa? Kau nak buat apa? Kau tu bawa balik duit besar. Duit yang besar macam dulu. Baru kau tu layak nak suruh aku buat apa? Ini rumah aku. Kau suka? Kau tak suka? Berapa? Belah. Campur sama. Kau ganti balik. Aduh, ada ke? Memang dah lama kau tak makan kaki aku kan? Alah, lepas ni lagilah tak ada peluang nak makan dengan aku. Kau cakap apa ni? Aku nak pindah dah. Bila? Besok. Esok? Mak aku dengan BF dia ada hal dengan Along. Lepas ni aku tak boleh jumpa kau dah tau. Jumpa di kedai, aku belanja. Sebenarnya kan, mak aku tu pun tak suka aku pindah dengan diorang sekali. Sampai diorang suruh aku cari bapak aku balik. Bapak kau hidup lagi ke? Entahlah, lepas ni baru je nak cari dia. Jangan, Amdi. Nampak ayah kau tu penuh dengan typing. Alah, bapak aku tu pun 2 kali 5 je. Jom, tengok kiri kanan. Okey. Kita tak ada. Jom. Lah. Ni skrip. Jom. Kash. Hari tu kan aku ada jumpa satu rumah lama ni. Dekat je daripada sini. Ada orang kata ada benda macam ni. Macam ni? Betul ke? Betul. Sekejap lagi nak pergi tak? Hei. Mana nak beli aiskrim ke nak mencuri? Aku ada duit lah. Yang ni lah. Betul. Ya. Bila kau nak mati? Tunggu bapak kau mati dulu lah. Jom, sembelih lembu. Aku dah lama tak suka makan lembu. Ini bukan lembu biasa-biasa. Kau tahu kan aku dah setahun dah pakai lotion kat tangan aku ni. Kulit aku ni lagi lembut pada kulit bini kau, tahu tak? Pergi orang lain je lah. Sayang. Jangan. Bukan ada orang pun. Mana you tahu? Sayang, you syak I ke? You tahu kan, I takkan buat benda-benda macam ni lah. I tak tuduh you. I stres sekarang ni. I dah ada plan.
Cuma sekarang ni Atok boleh nak bernafas je. You bagi tahu je plan you. I buatkan semuanya untuk you. You dengar sini baik-baik. Dalam masa 30 hari, Tok akan cuba cari cara untuk rosakkan nama dan reputasi I dalam pelbagai jenis media. Dia akan gunakan apa saja cara, termasuk you. I tak goyang, I tak takut. Ni bukan masalah goyang ke tak. Diorang dah pasang strategi. Dan kita ni kena fikir macam mana nak buat strategi kita. Apa kita nak buat? Whack the dog. Diversionary tactic. Strategic distraction. Ini adalah strategi untuk ahli politik. Diorang akan cipta kontroversi gempak untuk alih perhatian masyarakat. Maksudnya kita kena cipta sesuatu untuk alih pandangan masyarakat terhadap isu skandal seks kita. Budak yang jadi mangsa rogol? Yes. Tapi kita kena upkan lagi game kita. I dah ada plan. You kena tolong I. You sanggup? Sekarang juga I buat. Sekarang ni kita kena culik budak. Budak perempuan. Sebab I nak dia jadi lebih dramatik, emotional. Kita bunuh budak tu. Lepas tu kita potong mayat dia. Kerat 14 or maybe 18. Depends on the situation. Selang berapa hari, kita campakkan bahagian badan budak tu kawasan-kawasan pelancongan ke area KL. Tapi kalau cara tu tak boleh tutup kontroversi kita, finale. Kita ambil kepala budak tu, kita letak dalam botol kaca dan kita campakkan depan KLCC. Ini ke? Iyalah. Tapi betul ke kau nak masuk? Kenapa? Kau takut? Tak ada apa-apa pun. Jangan cakap besar lah, Kash. Serius, aku tak takut. Mana orang cakap nampak hantu? Dekat belakang tu ada satu bilik. Tak ada siapa berani masuk. Mana? Mana? Janganlah, Kash. Kau yang suruh aku datang, kau pula yang takut. Tak takut, Conan. Aku terkejut je lah. Kash! Kash! Jangan, Kash. Kenapa? Kat situlah jangan jumpa benda ni. Tak ada apalah, biar aku pergi. Kash! Sini, Kash. Jangan, Kash. Sini. Kash! Sini. Kash! Kash! Kash, lari, Kash, ada hantu! Andi, tunggu! Pihak polis juga telah mengeluarkan peringatan kepada orang ramai agar meningkatkan keselamatan terhadap diri. Susulan pencarian aktif seorang suspek kes pembunuhan bersiri yang dipercayai masih lagi bebas di ibu kota Kuala Lumpur. Yan. Yan, kau kenal anak aku kat syurga kan? Anak aku ni tengah hilang. Aku tengah cari dia ni. Yan,
Kalau kau jumpa dia, kau beritahu aku ya. Rodi! Rodi! Kau ada nampak Kak Syurga? Aku tengah cari dia tak balik rumah lagi daripada petang tadi. Tak adalah aku nampak tadi. Alah kau ni, nanti dia balik lah tu. Tadi aku suruh dia ambil nasi lemak dekat bangunan putih yang kat belah hujung tu. Tapi sampai sekarang dia tak balik, aku jadi risaulah. Aku pergi cari dia dekat sana. Orang yang jaga nasi lemak tu cakap tak nampak pun dia. Adalah dia beli lah mana-mana tu. Kau ni, kau macam tak kenal je anak kau tu. Aku dah puas tanya merata, tak ada siapa nampak dia. Mat. Mat. Di. Bakar. Kau nak beli rokok? Minta maaf. Kau stok rokok kau habis. Kau tak pakai rokok ni, aku nak tanya. Kak Syurga dia datang sini tak? Syurga? Siang tadi dia ada datang dengan seorang budak lelaki, tapi aku tak kenal lah budak lelaki itu siapa. Cik Mat, anak saya ni Kak Syurga sampai sekarang tak balik rumah. Dah hilang, saya tak tahu nak cari kat mana. Cik Mat rasa Cik Mat tahu tak dia pergi mana? Aku tadi ada dengar-dengar juga dia orang bersembang. Bercakap pasal bangunan tinggal ke atau rumah tinggal macam itulah. Pasal hantu-hantu. Cara budak tu bercakap, macam kawasan tu dekat-dekat sini je. Kalau betul lah apa yang aku dengar. Rodi! Ini tempatnya. Jom. Hai, saya Feiruz Kadir. Saya selaku pengarah untuk drama bersiri Hilang Kak Syurga. Ini adalah kerjasama saya dengan produser Jalina Rejab. Ini dah masuk ke berapa saya tak ingat sebab saya relationship dengan beliau lama. So bila saya dapat ni memang saya teruja lah. Sebab first sekali adalah naskah yang bagus daripada writer dia Tommy. Ada banyak cerita yang berlaku di sebalik bandar, maksudnya di lorong-lorong gelap. Karakter-karakter tu memang karakter yang ada wujud. So bila saya baca skrip ni, itu buatkan saya teruja sangat nak buat cerita ni. Hai, Assalamualaikum. Saya Kamal Adli. Saya baru watak sebagai Rudi dalam Hilang Kak Syurga. Dia sebenarnya adalah bekas pembunuh pahan. Tapi dalam masa sama dia nak kena cari bapa si Kak Syurga ni, lakonan Azhar Sulaiman. Dia minta tolong. And salah satu cara untuk dia nak bunuh Kak Syurga ni balik is dia kena follow balik, kena terima mission tu. Okey, sekarang ni kita berada di Aeon Mall untuk syuting drama Hilang Kak Syurga untuk Unify TV. Jadi korang jangan lepaskan dan saksikan Hilang Kak Syurga nanti, okey? Nama saya Mikaela dan saya membawa watak Kak Syurga. Kak Syurga ni happy dan orang yang kat lorong ni suka Kak Syurga. Dia seorang ibu yang mempunyai seorang anak lelaki. Dia adalah bekas pelacur yang masih melacur bila dia rasa dia perlu dan mempunyai desakan dan kehendak dalam tekanan hidup dia lah. Dia tak gila, dia tak putus tapi dia depres. Seorang wanita yang depres. Watak Pak Bakar ni dia adalah seorang penggali kubur yang terletak di tengah-tengah ibu kota Kuala Lumpur. Mempunyai seorang anak angkat perempuan berumur 9 tahun yang bernama Kak Syurga. Semuanya bermula apabila anak saya ni hilang dan tak dijumpai. Cabaran saya kena jalan secara orang kata tempang sedikit
Selepas berlakon 2-3 minggu ni, kaki betul-betul sakit. Okey, Datuk Zaza ni dia adalah seorang yang sangat fierce. Dia sangat tegas, very strict. Dia ahli politik, scandalous. Saya boleh katakan dia very daring. Sehinggalah dia cuba untuk menutup mata publik dengan menculik seorang kanak-kanak. Isi dalam cerita dia lah, sebab dia banyak sangat plot dalam satu masa yang sama. Ada dua sisi yang berbeza di mana keluarga yang sederhana, maknanya orang kebanyakan, dan juga satu lagi part adalah mereka yang di pihak teratas lah. Macam tu. T20 dan B40. Sekarang ni kita berada di Bukit Bintang, Jalan Alor. Kita buat scene, big scene antara Penyu dengan Rodi. So kalau semua kau nak tahu apa jadi dengan Penyu ni, karakter dia macam mana, dia jahat ke, dia baik ke, korang kena tengok. Okey, kat syurga. Jangan lupa untuk saksikan drama original Unify. Drama berseri terbaru bertajuk Hilang ke Syurga di Unify TV, channel The Globe 120 akan datang. Tak sedar selama ini, lain fahamku, tersentapku berpaling. Itu maksudmu selama ini, aku dibiarkan rasa keliru, dihadirkan cahaya bulan.